Sorotan berita setakat jam 8 malam, Khamis 9 Oktober 2025. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggesa semua pihak berkaitan agar merebut peluang ke arah mewujudkan keamanan yang menyeluruh dan berkekalan di Gaza sesudah laporan mengenai kemajuan rundingan gencatan senjata. Media hari ini melaporkan bahawa kumpulan Palestin Hamas bersetuju dengan fasa pertama pelan gencatan senjata Gaza yang disyadangkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sambil menghargai usaha yang turut digerakkan oleh Turki, Qatar dan Mesir. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing mengaku silap apabila pihaknya tidak memaklumkan lebih awal bahawa Majlis Global Travel Meet 2025 Gala Dinner dianjurkan pihak swasta bukan oleh Tourism Malaysia yang kemudiannya menimbulkan kekeliruan seolah-olah ia acara rasmi kerajaan. Tiong menjelaskan pihaknya juga sepatutnya menukar lebih awal backdrop di pentas utama yang masih tertera logo dan nama Tourism Malaysia. Jabatan Pendaftaran Negara menggunakan Seksyen 10A Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 ketika mengeluarkan sijil kelahiran untuk datuk dan nenek kepada 7 pemain bola sepak yang dikenakan tindakan oleh FIFA. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata peruntukan itu membenarkan pendaftar besar atau ketua pengarah JPN untuk mendaftarkan kelahiran jika berpuas hati dengan bukti dikemukakan bahawa kelahiran tersebut berlaku. Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mendedahkan pewartaan pengambilan tanah melibatkan Kampung Sungai Baru pada 2021 dibuat secara tergesa-gesa dalam tempoh hanya 3 hari. Menurutnya, keputusan itu diambil selepas pemaju mengemukakan permohonan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan yang ketika itu diterajui Anwar Musa untuk mengambil alih tanah berkenaan termasuk unit flat dan rumah teres. Barisan Nasional akan memastikan senarai calon yang diketengahkan pada PRN Sabah mencerminkan kepelbagaian etnik dan sub-etnik di negeri itu, kata pengerusinya Zahid Hamidi. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata penilaian calon bukan hanya berdasarkan kriteria boleh menang, malah turut mengambil kira kemampuan untuk mewakili komuniti tempatan secara inklusif. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.